dia tahu. Puas ku cari makna takdir ini. Kalau ku tak kuat pasti nekat bunuh diri. Kemanakah haluan Sarah mencaci? Pasti ada jalan moga ku temui. Di kepekatan malam ku menangis. Ku tatap wajah jendela nasib. Apalah ada padaku ini jika tak mampu bela anak isteri. Tangisan anak aku bila lapar. Sakit aku lihat macam kena tampar. Yang berdua mungkin pandang sinis. Hanya kebahagiaan yang aku mengemis. Oh, tak boleh lari. Ini dunia yang sementara tapi kejam selamanya. Ku kena hadap sendiri sehingga saat aku mati. Yang warna hitam sana tu. Tu cicak. Dia gapak antara banyak-banyak lembu, dia yang paling gomang behal. Lagi satu ni grup ni, grup botak ni, GB ni, putih ni, kuning ni, bapak main. Allah je yang tahu. Orang yang tak jaga, dia nampak macam senang je. Cuba jaga baru tahu. Ni anak si cicak. Dia ni berapa kali cucuk dah. Macam tu je lah. Bakar kocik. Dia pun kocik lah. Allah Akbar. Sebab lah tu semua. Kalau Allah SWT nak bagi besar, boleh je, tak mustahil bagi Allah. Tapi mustahil bagi saya lah. Allah Akbar. Yang penting dunia ni sementara je, akhirat yang selama-lamanya. La ilaha illallah.